Soalan yang saya terima, mana lebih untung jual balik emas di public gold secara apps ataupun fizikalkan dulu kemudian jual di kedai emas atau kepada public gold semula. Untuk pengetahuan semua, untuk pengetahuan anda, emas apabila dijual semula tidak kira di mana tempat itu sekalipun, ia akan dikenakan spread. Berapa spread itu dikenakan bergantung kepada jenama emas dan juga di mana emas tersebut dijual. Dan spread ditentukan berapa besar keuntungan anda. Daripada soalan ini, anda ada 3 pilihan tepat untuk menjual emas apabila menabung di akaun emas GAP ataupun Gold Accumulation Program. Tempat yang pertama adalah jual emas melalui akaun tanpa perlu fizikal emas tersebut. Spread yang dikenakan adalah 9% apabila emas tersebut dijual melalui akaun. Pilihan yang kedua adalah menjual emas dalam bentuk fizikal di cawangan public gold. Emas fizikal jenama public gold yang dijual semula kepada public gold, spread value adalah sekitar 6 hingga 9%. Bergantung kepada saiz item, spread untuk semua saiz emas berat bawah 10 gram adalah 9%. Dan 1 kg spread paling rendah ialah 6%. Lebih rendah spread value, lebih cepat anda dapat keuntungan. Berbeza jika anda menjual emas jenama public gold di kedai emas lain. Harga belian semula emas yang ditawarkan mungkin lebih rendah berbanding public gold. Ada juga kedai emas yang mungkin tidak mahu beli balik emas public gold bukan kerana emas ini tidak laku, tetapi ia bergantung kepada kemampuan kedai tersebut untuk beli semula emas ini. Jadi untuk memudahkan anda, pastikan anda beli emas dengan syarikat yang ada jaminan beli balik tanpa syarat. Kerana harga belian emas semula emas jenama syarikat itu sendiri biasanya lebih tinggi dan anda akan dapat keuntungan yang lebih. Semoga perkongsian saya ini bermanfaat. Jemput follow dan ilmu kewangan emas daripada saya. Bye.